bagi pengumuman agihan keuntungan kepada para pendeposit Lembaga Tabung Haji bagi tahun kewangan 2025. Dalam suasana ekonomi negara yang kukuh dan stabil, keyakinan perniagaan serta prestasi pasaran domestik terus menunjukkan perkembangan yang sangat positif. Alhamdulillah. Perkembangan ini terus memberi impak yang baik kepada prestasi kewangan tabung haji, sekaligus membolehkan tabung haji terus memberikan pulangan yang mampan kepada para pendeposit. Dengan penuh rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, saya dengan ini mengumumkan bahawa agihan keuntungan tabung haji bagi tahun kewangan 2025 adalah pada kadar 3.5% setelah mengambil kira pelunasan zakat pada kadar 2.577%. Ini bermakna lebih tinggi daripada tahun sebelum ini. Ia melibatkan agihan berjumlah 3.22 bilion dan akan memberi manfaat kepada lebih 9.7 juta pendeposit. Dan ini saya nak tekankan adalah prestasi terbaik dalam tempoh 8 tahun sejak tahun 2018. Alhamdulillah. Sekaligus mencerminkan keberkesanan strategi pelaburan serta pengurusan kewangan tabung haji yang berdisiplin dan berhemah. Sejak penubuhannya lebih 6 dekad yang lalu, tabung haji telah mengagihkan sejumlah 49 bilion keuntungan kepada para pendeposit. Tabung haji turut memikul amanah besar dalam menguruskan simpanan umat Islam Malaysia bagi tujuan menunaikan ibadah haji, dan sehingga kini lebih 1.5 juta rakyat Malaysia telah dibantu untuk menunaikan ibadah haji. Selain itu, tabung haji terus melaksanakan tanggungjawab melunaskan zakat sebanyak 95.3 juta ringgit bagi pihak para pendeposit kepada semua majlis agama Islam negeri-negeri bagi tahun 2025. Sehingga kini, jumlah zakat yang telah dilunaskan oleh tabung haji bagi pihak pendeposit mencecah 1.57 bilion ringgit, sekaligus memperkukuh usaha untuk membantu golongan asnaf. Daripada segi prestasi kewangan pula, tabung haji berjaya merekodkan, alhamdulillah, pendapatan pelaburan tertinggi sebanyak 4.64 bilion pada tahun 2025 berbanding 4.56 bilion pada tahun 2024. Prestasi ini disokong oleh persekitaran ekonomi domestik yang stabil, strategi pelaburan yang berdisiplin, dan pengurusan kewangan yang baik. Pada keseluruhannya, kedudukan kewangan tabung haji juga kekal kukuh dengan jumlah aset sebanyak 98.58 bilion yang terus melebihi jumlah liability-nya berjumlah 95.63 bilion. Para pendeposit, saya ingin kongsikan, boleh menyemak agihan keuntungan yang telah dikreditkan ke akaun masing-masing bermula, ini boleh semak jam 12 tengah hari pada 19 Mac 2026 melalui platform tijari, kaunter tabung haji serta bank-bank rakan strategik tabung haji. Setinggi-tinggi ucapan penghargaan dan terima kasih saya ucapkan kepada Kerajaan Madani, terutamanya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, atas sokongan dan kepercayaan yang berterusan kepada saya dan seluruh pengurusan kanan tabung haji. Akhir sekali, saya ingin merakamkan penghargaan kepada anggota Lembaga Jawatan Kuasa Penasihat Syariah, panel pelaburan, barisan pengurusan serta seluruh warga kerja tabung haji atas dedikasi mereka dalam memastikan tabung haji terus kukuh dan berdaya saing. Penghargaan juga saya tujukan kepada, yang ini paling utama, kepada semua para pendeposit tabung haji atas kepercayaan, keyakinan dan sokongan berterusan kepada institusi yang kita sayangi ini. InsyaAllah, dengan komitmen dan usaha berterusan semua pihak, tabung haji akan terus memainkan peranan penting dalam menguruskan simpanan umat Islam serta mempermudah perjalanan jemaah haji Malaysia.
Moga-moga kita doakan tabung haji terus cemerlang, tabung haji terus terbang tinggi, menggapai di langit, mengakar di bumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.